Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat satu resipi air ni. Resipi air ni aku pernah tengok video dekat TikTok. Dia ada campurkan air Zeppel dengan air teh bunga. Lepas tu dia ada campurkan macam daun pudina, asam boil, lemon, macam tu lah. Dia ada campur sikit-sikit macam tu. Barang-barang dia aku dah beli dah. Sekejap lagi kita try buat. Jadi gedok. Okay, sekarang ni bahan-bahan dia yang akan gunakan. Yang ni yang paling penting, air Zeppel daripada FNN. Lepas tu yang ni air teh bunga. Yang dua ni bahan paling penting lah untuk aku punya resipi kali ni. Air lychee ni kalau ikutkan rasanya dia punya air tu, air lychee ni tak ada dalam resipi dia. So kita masukkan sebab kita nak bagi manis sikit. Lepas tu lemon, asam boil ni paling penting untuk nak bagi kita refreshing sikit air tu. Daun pudina. 5 minutes later. Untuk ni kita masukkan air batu dulu. Banyak ni okey dah kan? So kedua kita masukkan air Zeppel. Wih gas. Oh, apple. Okay, bismillahirrahmanirrahim. I guess kata diet. Bukannya I minum ni orang lain, okay? Yang minum tu kita yang belakang. Okay, buih-buih ni kita ambil je. Macam nak kena tambah sikit lah. Tak apa, nanti masuk air kesetimur nanti dia penuh. Okay, ni air chrysanthemum. Tak payahlah sebut air teh bunga. Weh, brand tak payah blur ke? Nanti kena saman, demonetize. Blur lah nanti. Kita tutup. Ya dok saman. Saman sangat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Benda cukup follower untuk kena saman. Apa dah kata? Macam air minyak dah tu. Weh, macam champagne je. Champagne tu. Champagne tu liquor, alkohol. Oi. Okay. Sekarang ni kita masukkan apa yang mana-mana dulu? Masukkan mana dulu? Alkohol lah. Kita masukkan lychee dulu. Kita sebenarnya air ni kita campak je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tumpah. Tu kita masukkan asam boil dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah wow, nampak isi dia. Macam air tiktok. Okay, sekarang ni masa untuk masukkan daun pudina. Kari je. Apa suruh gelai kan? Oh, siapa yang suruh ni? Okay, sekarang ni kita masukkan lemon. Yang last, lemon. Sepatutnya air batu. Tak pernah dua tengok. Tangan tak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah. Ni je. Jadilah resipi teh Zeppel. Teh Zeppel. Wey. Okay, jadilah air teh bunga Zeppel daripada saya. Claim resepi orang. Okay, jadi dah. Kita panggil lah kawan-kawan kita untuk minum. So, jom. Menyakitkan hati ya, minum ni. Okey, jadi. Kalian ada sekat rasa apa? Sebab dia rasa asam masin kuat, asam boil kuat. Lepas tu lemon ada, daun pudina sedap on top. Bawal. Tak apalah, biar dia ambil je lah.
ramai belakang ada orang lagi ramai. Dan ni orang kedua. Apa slow sangat ni? Sumbat. Idea tu sumbat. Sebab Laci. Ni kita pakai ni. macam datuk. Camping. Dah ni. Jadi. Okay, alhamdulillah. Lain pun. Ya, ambil juga. Air ni slow sebab ni sangkut. Sumbat. Kalau nak isi dia ada senduk lagi. Senduk. Okey, rasa. Okey. Dia. Bukan sebab saya nak balik kerja dah. Nanti diorang bebel. Oh, buat je pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? Rasa pudina. Rasa samboy. Rasa chrysanthemum. Rasa ke? Mana ada rasa? Ada rasa. Alah. Ada lemon. Betul. Letak air gas tau. Letak. Simple Ya. Ada sikit. Air favourite dia lah tu. Tak. Nak cari lychee. Nak lychee.